Kita ajak penyatuan agama bangsa. Kita pula dilabel jahil. Tuan-tuan perempuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya tertanya-tanya 3 soalannya ini kepada Dr. Akmal. Yang pertama, tidakkah Dr. Akmal pernah mengkaji tentang sejarah PAS, sejarah Presiden PAS? Yang kedua, tidakkah sampai cerita kepada Dr. Akmal tentang bagaimana Presiden PAS memburuk-burukkan UMNO sejak pada amanat Adi Awang? Tak sampai ke? Dan yang ketiga, tuan-tuan perempuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tidakkah Dr. Akmal tanya dengan dirinya sendiri bila waktunya Presiden PAS memuji, mengangkat dan menyanjung UMNO? Bila? Sebab tu kadang-kadang saya fikir Dr. Akmal ni naif, sehingga menyebabkan beliau sangat kecewa dengan kenyataan Presiden PAS yang melabel ini. Rule. Presiden PAS Tan Sri Abdul Hadi Awang diingatkan supaya menggunakan bahasa yang baik terutama ketika dalam bulan suci Ramadan. Pemimpin PAS itu terlalu banyak flip-flop dan bercakap perkara yang tidak sewajarnya. Muhammad berkata demikian ketika mengulas kenyataan Abdul Hadi yang tidak bersedia menyertai gagasan rumah bangsa ditawarkan UMNO kerana menyifatkannya sebagai struktur politik yang tidak selamat. Pemimpin PAS itu juga berkata lebih bahaya kalau rumah bangsa menjadi rumah tidak beratap dan berdinding yang dimasuki hantu menjadi penunggu sehingga membahayakan penghuninya. Nampak? Saya fikir ini akan jadi satu pengajaran yang besar buat Dr. Akmal tentang PAS, tentang bagaimana UMNO itu sebenar-benarnya dihina oleh Presiden PAS. Wallahualam. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Nampak?